Kemiskinan bukan penghalang kejayaan. Itu yang berjaya dibuktikan seorang ibu kepada 11 anak, Nur Syukina Abdul Jalil, 57 tahun. Berkat doa dan usaha, anak-anaknya kini berjaya mengubah nasib keluarga dan semuanya bermula di Darul Kifayah, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Kepada salah seorang alumni pelajar Darul Kifayah dari 2007 hingga 2010, Muhammad Qayyum Muhammad Fazil, 31 tahun berkata, Darul Kifayah bukan sekadar tempat perlindungan tetapi rumah kedua yang membuka jalan masa depan 7 anak-anaknya yang dibesarkan di institusi itu. Perasaan saya merasa bangga sebab anak saya lahir daripada Darul Kifayah dan boleh membawa nama daripada Darul Kifayah hingga ke dalam kerjaya dia lah. Jadi saya mengharapkan kejayaan pada anak-anak saya. Jadi syukur alhamdulillah dengan doa, rintihan yang kami alami selama hidup ni dan membuatkan anak saya berjaya lah. Sementara itu, dalam video pendek alumni yang disiarkan pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Pelajar Darul Kifayah Makab 2025, Muhammad Qayyum yang kini berada di Lubnan sebagai juruteknik automotif Unifil Malbat menasihatkan anak muda dan para pelajar untuk tidak menjadikan kemiskinan sebagai penghalang kejayaan, sebaliknya beriltizam menjadi ejen pengubah masa depan keluarga. Alhamdulillah, berkat daripada apa yang saya lalui di Darul Kifayah dahulu, banyak membantu saya dalam mendisiplinkan diri dan taat pada suruhan agama. Ingat, Darul Kifayah mampu membentuk kita menjadi insan yang berjaya walaupun latar belakang keluarga kita serba kekurangan. Jangan sekali-kali jadikan itu sebagai penghalang untuk kita mencapai kejayaan. Daripada linangan air mata dan pengorbanan seorang ibu, lahirlah generasi yang berprinsip, berdikari dan menghargai erti kesusahan. Darul Kifayah di bawah naungan Mawib bukan sekadar pusat kemudahan pendidikan dan asrama kepada anak-anak yatim piatu dan keluarga miskin, malah tempat lahirnya harapan baru buat generasi yang ingin keluar daripada kitaran kemiskinan.